Okay, ni kisah benar daripada pengalaman aku urus rental di Klang Valley, Selangor, KL. Kebanyakan owner dapat rumah bersepah, hancur gila-gila dan benda ni masalah yang sangat-sangat terbeban lah. Macam saya contoh, kalau saya ada rumah saya hancur, memang saya akan kecewa. So sebenarnya ini normal guys. Sebab apa? Sebab korang tak buat benda yang sepatutnya buat. So video sebelum ni aku ada share tips-tips, so korang tengok sendirilah. So aku nak share macam ni. Aku nak share rumah korang bersepah bukan sebabkan tenant pun sebenarnya, tapi sebabkan kita sendiri yang aware, tak tahu tips macam mana nak handle rumah kita sendiri. Okay guys, save video aku kali ni dan korang pergi profile aku, tengok video aku sebelum ni dan save video aku sebelum ni juga. Okay, bye.